nama Ida binti Wagiman. Nama saya Muhammad Imam bin Saudi. Nama saya Raja Nursyada Nabulanis binti Raja Effendi. Kami ingin membincangkan tentang isu mamalia yang terancam iaitu Vaquita. Vaquita atau nama saintifiknya Phocenia sinus ialah spesies mamalia laut terkecil yang paling jarang ditemui di dunia. Ia merupakan sejenis porpoise ataupun yang seakan ikan lumba-lumba yang kecil dan yang hanya boleh dijumpai di bahagian utara Teluk California, Mexico. Spesies ini pertama kali dikenal pasti pada tahun 1958 dan kini tergolong dalam kategori paling terancam di dunia. Okey, untuk ciri-ciri umum Vaquita, saiz panjang sekitar 1.2 hingga 1.5 meter, berat antara 30 hingga 50 kilo, warna kelabu pucat dengan kelompok gelap di sekitar mata dan mulut, umur jangka hayat sekitar 20 hingga 21 tahun, pemakanan ikan kecil, sotong dan udang, habitat perairan, cetek dan belumpur di Teluk California Utara. Sebab spesies mamalia terancam seperti Vaquita ialah: yang pertama, penangkapan ikan tidak terkawal. Vaquita sering terperangkap dalam jaring insan, terutama yang digunakan untuk menangkap totabah. Ikan lain yang dilindungi, undi dengan totabah sangat berharga di pasaran gelap. Yang kedua, perdagangan haram. Permintaan tinggi terhadap totabah di China menyebabkan penggunaan jelin terus meningkat membahayakan Vaquita. Selain itu, kehilangan habitat akibat daripada aktiviti perikanan dan pembangunan telah mengganggu habitat semula jadi mereka, dan bilangan populasi yang sangat sedikit dianggarkan hanya sekitar 10 hingga 20 individu Vaquita masih hidup hari ini mengikut anggaran terkini. Antara langkah-langkah mengatasi dan perlindungannya ialah pengharaman DIRNet, penguatkuasaan larangan penggunaan jaringan insan di kawasan habitat Vaquita, terutamanya di ZTA. Yang kedua, pengawasan dan rondaan laut. Kerajaan Mexico dan NGO menjalankan pemantauan untuk mencegah aktiviti perikanan haram. Pendidikan dan kesedaran komuniti memberi kesedaran kepada komuniti nelayan ketempatan tentang pentingnya pemeliharaan Vaquita dan menyediakan alternatif perikanan yang semesta alam. Kerjasama antarabangsa tekanan dari komuniti global untuk memenerangi perdagangan totabah dan menyelamatkan Vaquita. Teknologi pemantauan menggunakan keadaan akustik untuk mengesahkan kehadiran Vaquita tanpa mengganggu mereka. Itu sahaja daripada kami.